Aisyah dan kawan-kawannya berpandangan dengan wajah pucat. Bulu roma meremang. Degupan jantung berlari kencang. Ketakutan mula mencengkam. Ditambah dengan satu komen yang muncul daripada seseorang yang mengaku berasal dari tempat itu. Selera kampung? Kedai itu dah lama musnah terbakar. Mata Aisyah membuntang. Dia segera menunjukkan komen tersebut kepada rakan-rakannya. Hah? Jadi yang kita singgah tu apa? Takkan kubur? Ya Allah, mi yang aku makan tu cacing ke? Daging salai tu, daging apa? Wah! Siti terus buat gaya nak muntah, menyebabkan mereka semakin riuh membuat spekulasi. Mat Lee cuba memadamkan perasaan takut itu dan menasihati mereka agar jangan terlalu mudah percaya pada komen-komen di media sosial. Wani pula hanya diam. Tubuhnya masih terasa lemah. Lebam-lebam yang muncul entah dari mana itu masih berdenyut sakit setiap kali disentuh. Tangannya hanya menatap skrin telefon cuba mengemas kini galeri gambar dan video. Tiba-tiba, jari jemarinya berhenti. Ada satu video yang belum pernah dilihat sebelum ini. Rakaman itu diambil pada hari yang sama di kedai. Tetapi, siapa yang merakamnya? Bukankah ketika itu telefonnya hanya disimpan di dalam beg? Weh, video kita ke ni? Siapa yang rakam? Tanya Wani. Suaranya bergetar. Dalam video tersebut kelihatan mereka semua sedang menikmati hidangan dengan riang. Tetapi kali ini, sudut rakaman seolah-olah datang dari arah lain. Seperti ada seseorang yang sedang memerhatikan mereka dari jauh. Lebih menyeramkan, kamera itu menyorot wajah-wajah mereka satu persatu seolah-olah sedang roll call untuk mengesahkan setiap orang yang hadir. Kemudian rakaman itu beralih ke meja kosong di sudut. Sosok wanita tua berwajah pucat jelas terlihat duduk di situ, tersenyum ke arah kamera. Bayangan itu melambai perlahan ke arah mereka dan di penghujung video sambil terdengar suara perlahan. Nanti datang lagi ya. Kita masih ada yang belum selesai. Masing-masing terjerit ketakutan. Aisyah kemudiannya menyedari sesuatu yang lebih mengerikan. Dalam video itu mereka semua berkelakuan pelik. Walaupun mereka ketawa, wajah mereka kelihatan pucat dan kosong, seperti berada dalam keadaan separa sedar. Pada satu bahagian, Aisyah ternampak dirinya sendiri, tersenyum ke arah kamera tanpa sebab. Matanya tidak berkelip seolah-olah dikawal oleh sesuatu. Macam mana video ni boleh ada dalam galeri aku? Siapa yang rakam? Siapa yang rakam? Ulang Wani. Suaranya semakin bergetar.